Sekarang saya nak perhati parti, saya nak turun dan perkuatkan keadilan sebagai parti ampuh dalam negara kita. Ya. Saya nak pasukan yang kerja sebagai satu pasukan. Kalau kamu tu wakil rakyat, ahli parlimen, ada jabatan atau tidak ada jabatan, cukup celoteh. Move as one team. Move sebagai satu pasukan. Gerakkan kekuatan kita. Bangkit bersama. Dan seperti yang saya sebut, tengoklah ke sekarang. Ya. Kita mula tumpu tiap ketika yang ada, selain meneruskan isu-isu kerajaan, hari ini di Kedah, esok di Perak, lusa di Johor, dan kebanyakannya itu tumpu soal parti keadilan rakyat. Ya. Di Johor, lusa. Ya. Kita mula ada memang saya kena minta rasmi bangunan hospital tambahan di Pontian. Ya. Tapi saya tumpu 2 jam, kumpul kekuatan dan pimpinan parti dan gerakkan parti. Yang letih, tunggu dulu. Yang rasa letih atau yang rasa bosan, tak apa, tunggu tepi. Tapi yang lain nak bangun, bangkit. Dan saya yakin, saudara, lihatlah kedudukan parti. Apa nak tengok bersatu sekarang? Ya. Tengok PAS berapa kali? Kita dalam keadaan yang terbaik. Tapi syarat betul kan? Saya nak pantau semua kalau di Pulau Pinang mesyuarat, ketua-ketua cabang hadir. Ada masalah, bagi tahu dalam mesyuarat. Siapa yang kita dah lantik, patuh. Ada masalah, kalau tak sanggup bincang panjang dengan ketua negeri, boleh. Tapi peraturan patuh. Mesyuarat hadir. Kemudian saya bagi ruang. Dari masa ke semasa, tak seperti dulu. Mulai sekarang, tahun ini 2026, saya bagi ruang. Pimpinan parti ada ruang jumpa presiden parti dari masa ke semasa. Saudara patuh dengan peraturan dan disiplin, hadir mesyuarat, bekerja dalam AMK, dalam wanita, dalam cabang, presiden bagi ruang. Saudara tak hormat peraturan di negeri dan di cabang, presiden tak kenal saudara. Kerana presiden ini presiden bagi saudara. Presiden ini ada perlembagaan sebagai peraturannya. Presiden ini mesti patuh. Saya mahu orang taat kepada saya, betul. Tapi saudara harus taat juga kepada pimpinan yang dipilih. Itu kena. Ini bukan bermakna orang yang dipilih sebagai ketua wanita, ke susah agung, ke pengurusi negeri, semua sempurna dan betul. Tapi siapa yang sempurna dan betul ni? Dalam parti ni 1-2 orang yang fikir begitu. Yang fikir semua dia betul. Tak ada. Kalau fikir saya, Anwar semua betul, Anwar ada penyakit. Kami gelak. Kalau kami fikir dia kata muda terbaik dan betul semua, cerdik semua, penyakit lah tu. Tak boleh lama lah kekal. Ya. Kita kena terima kenyataan. Ya. Tetapi sementara kita akui kelemahan kita, kita harus cuba perbaiki. Sementara itu parti mesti utuh.